Dia pasal IBS ni saya dah tahu lama dah. Tapi involvement dalam IBS ni disebabkan klien saya yang inilah. Dia yang perkenalkan produk ni. So dia minta kita untuk pasangkan. Macam tu. Okay. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ahmad Muzaffar daripada company bernama Eden Cube Enterprise yang bertapak di Seremban Negeri Sembilan lah. So kalau dalam construction ni saya tahun ni tahun ketiga lah. Pengalaman 2 tahun lah kot, 2 tahun lebih macam tu. Untuk IBS ini projek pertama saya. Untuk bagi yang pemula lah, mula-mula tu agak susah sebenarnya. Tapi bila kita dah pasang panel by panel, so kita nampak improvement lah. Diorang dah, untuk tukang saya pula ini pertama kali untuk diorang juga sebenarnya. So bila dah hari by hari tu makin lama makin improve dan makin laju lah. So dari segi masa memang akan datang lah untuk second project saya ke apa macam tu, dia akan lebih lancar lah, insyaAllah. Okay, untuk pemasangan ni sebenarnya kita mulakan pemasangan dalam beberapa hari sebelum raya. Kita ada request untuk on-site punya guide, tapi maklumlah dah dekat raya, cuti raya kan. So saya dapat guide yang saya kira komprehensif lah, ada menerusi online je lah, through WhatsApp, chatting dengan tim exec. So far alhamdulillah lah, apa-apa yang kita tanya semua dia respon dengan baik lah. Okay, bagi saya IBS ni bukan teknologi baru lah, sebenarnya dah lama. Cuma baru diperkenalkan di Malaysia secara komersial kot. Bagi saya ini satu kaedah yang bagus lah. Yang paling utama bagi saya dari segi kos masa. Itu kalau kita perasan pemasangan kita ni ambil masa dalam, untuk pemula macam kami ni, satu bangunan seluas 1,500 dalam masa 7 hari siap naik semua panel. Kami dua-dua senang faham lah apa yang dibagi, manual yang diberi dalam PDF tu. Saya print, saya bagi dekat tukang, tukang boleh baca dengan baik lah. Tak ada masalah lah setakat ni. Saya print untuk guidance dalam 9 lah kot.